Hai, kita berjumpa lagi. Hari ini saya belajar buat pau pandan inti dengan coklat. Okey, bahan-bahan dia ada dalam video ni ya. Okey. Apa tu sudu ni yang saya pakai ya, sudu sukatan saya pakai sudu macam ni. Okey. Yeast tu kamu orang pastikan yeast tu masih lagi apa tu bagus tau. Jangan kamu orang pakai yang dah lama, takut dia tidak, kamu orang punya dough tadi tidak mengembang. Okey, kalau boleh beli yang baru tu, yang barulah, jangan yang dah dibuka macam tu. Okey, yang ni margarine ni apa-apa brand pun boleh ya. Okey, ni saya gaul-gaul macam ni, saya uli-uli dia. Dough ni kalau boleh jangan terlalu lembek, jangan terlalu keras, sedang-sedang. Tengok macam saya buat macam ni. Okey, lepas tu kita tutup dia dalam masa kita biarkan dia dalam masa 15 minit macam itulah. Okey, bila dia dah mengembang macam ni, kita tumbuk-tumbuk buang angin dia. Okey, lepas tu dah buang-buang angin macam tu, lepas tu kita ni lah, kita bagi nipis dia punya dough ni. Okey, kita nipiskan, lepas tu kita bagi ke 6 bahagian ya. Kita bagi ke 6 bahagian kita punya dough ni. Dough ni dia sangat lembut. Okey, kalau kamu orang takut dia melekat dekat jari kamu orang kan, kamu orang ambil sikit minyak, sapu dekat tangan. Okey, masa kamu orang dah golong-golong dia. Okey, inti ni kamu orang ikut suka kamu orang lah. Kalau kamu nak inti kelapa, kacang pun boleh. Kebetulan dekat rumah saya ada lebihan coklat tu, jadi saya buat inti coklat lah. Okey, dough ni dia kurang manis sebab saya guna gula 2 sudu je, 2 sudu kecil macam itulah. Okey, lepas tu coklat ni dia pun tak manis sangat. Okey, kita golong-golong, jangan terlalu jangan terlalu tebal sangat lah, bagi nipis saja kita punya dough tu. Okey, pastikan tutup bagus-bagus, takut dia terbuka pula nanti kan. Okey, kita letak ni kontainer ni tadi yang saya simpan ni, saya ulis dengan margarine sikit, saya sapu dengan margarine sikit lah supaya kita punya dough nanti dah masak taklah melekat. Lepas tu kita tutup balik dalam masa 30 minit. Dalam masa 30 minit macam tu kita buka, tengok dah kembang dah kan. Cantik elok. Lepas tu kita kukus selama 20 minit ya. Okey, dengan api yang sedang, jangan kuat sangat lah. Okey, lepas tu dah masak, tengok cantik, dia punya kembang dia pun menjadi lembut. Okey, dia punya sangat-sangat lembut. Kamu orang tengok dia punya, tak payah nak beli lagi. Lagi bagus kita buat sendiri dekat rumah. Makan panas pun sedap, makan sejuk-sejuk pun sedap. Okey, bye, selamat mencuba.